Aksi cemerlang Arif Aiman ketika berdepan Shanghai Shenhua buat Eropah terkagum. Arif Aiman berjaya membantu JDT mengalahkan pasukan asal China itu dengan keputusan 3-1 hasil 2 jaringan oleh Jonathan Silva dan Oscar Arribas. Dalam aksi itu kelibat Arif Aiman Hanapi paling mencuri tumpuan dengan 2 asis yang dilakukan ketika jaringan Jonathan Silva pada minit ke-48 dan 88. Persembahan cemerlang Arif Aiman itu juga menerima pujian hebat daripada seorang pemerhati bola sepak Eropah yang turut melihat kelibat pemain berusia 23 tahun itu. Sungguh pun jaringan yang terhasil berpunca dari kesilapan pemain Shanghai Shenhua sendiri. Namun Arif Aiman dianggap bintang yang berbakat sehingga berjaya meranapkan impian wakil China itu membawa pulang 3 mata. Pemain nombor 42 itu saya rasa dia pemain paling berkemahiran tinggi dalam aksi itu. Dia yang mengubah segala-galanya dan berjaya membawa impak besar buat pasukannya. Dia benar-benar pemain yang sangat berbakat, ujar beliau. Menurut laman SofaScore, Arif Aiman memperoleh markah 7.6 dan muncul selaku pemain keempat dengan penilaian tertinggi dalam perlawanan itu.